perginya seekor lagi. Pandir, Pandir, oi, ayam betina aku yang coklat tu hilang lagi. Pergi cari cepat. Aduh Andeh, ayam tu pandai cari makan sendiri. Mungkin dia pergi menjara kawan. Kalau kau tak pergi cari sekarang, malam ni kau tidur dalam reban ayam. Hai nasib. Hidup aku ni asyik cari ayam saja. Orang lain cari rezeki, aku cari ayam. Mesti ayam ni lari masuk sini. Siapa yang berani masuk ke guaku? Ayam ni pandai bercakap ke? Manusia, sudah lama aku tak makan daging manusia. Pak Tok, jangan makan saya. Daging saya keras macam bulu. Tak sedap. Kalau tuan makan saya, nanti tuan tumbuh mata lagi, tapi kat perut. Mata di perut? Ya, datuk saya makan orang macam saya dulu. Sekarang perutnya berkelip bila sendawa. Tapi aku lapar. Oh, kalau tuan nak manusia sedap, makan tok penghulu. Dia gemuk, banyak ilmu, otaknya lembut. Di mana rumah ni? Ikut sungai, nampak pokok mangga besar. Tunggu sana malam ni. Lari dulu sebelum Jafik balik. Mana ayam aku? Ayam tak jumpa, tapi aku jumpa jin mata satu. Dia nak makan aku. Dah tu kau buat apa? Aku bagi dia alamat Tok Penghulu. Pandir, nanti habis satu kampung kena makan. Jin dengan gembiranya pergi mencari Tok Penghulu berdekatan pokok mangga. Walau bagaimanapun, Pak Pandir dengan tidak sengaja memberi arahan yang salah kepada Jin dan Jin hanya menjumpai orang-orangan di sawah. Begitulah akal Pak Pandir. Kadang-kadang kebodohan dan kesilapannya dapat menyelamatkan keadaan. Pak Pandir.